Semoga berjalan dan aku mendaki seorang-seorang ke Everest Base Camp yang ke-33 pula. Let's go. Morning dunia layar-layar. Pagi yang sangat-sangat indah sekali di Kampung Namci Bazar Ramadan ni. Matahari bersinar terang menerangi bumi. Sebelum start trekking hari ni aku pergi sarapan pagi dulu dengan air hot cokolato saja. Tak rasa nak makan pun sebab aku dah makan banyak sangat malam tadi kan. And now bermulalah pendaki hari yang ke-13 ataupun yang terakhir sekali di Everest Base Camp. Dan habis dah cerita sinetron kita ni adik-adik. Okey, time ni dah start ramai orang siasat nak pergi hiking. Inilah suasana Kampung Namci Bazar Ramadan yang tenang, aman, makmur, sentosa, sejahtera selamanya ni cok. Kalau nak tahu kan, checkpoint ni merupakan yang paling terbesar sekali, 2 kali 3 kali antara semua checkpoint di EBC ni lah. Besar dia macam level-level Pekan Slim River gitu. Ada banyak sesangat kat sini, kedai-kedai jual macam-macam, kasut, baju seluar, sabun, shampoo, semua ada lah. Barang-barang hiking pun banyak juga kat sini. Macam merchandise, restoran pun banyak juga. Tengok ni ada kedai gunting rambut lagi. Memang semat macam berbakat sekali orang-orang Nepal ni. Tapi sayanglah aku tak sempat nak explore banyak dekat kampung ni sebabnya aku dah penat sesangat nak balik Malaysia. Rindu nak makan nasi lemak telur mata, kerbau bablai. Next jumpa lagi kampung. Untuk perjalanan hari terakhir ni kan, aku akan trekking sampai ke checkpoint namanya Surke, tempat yang aku nak ambil jeep hari tu lah. Aku tak pasti berapa jauh pun, yang pasti kamu diam-diam menjauh dari hatiku tanpa ku sedari. Subhanallah, Masya Allah, indah sekali pemandangan gunung-gunung Himalaya pagi-pagi ni. Ni mungkin kali terakhir lah aku dapat lihat gunung ais. Harapnya ada rezeki lagi ya, insyaAllah next time. Okey, sambung lagi jalan melalui hutan belantara ni. Tak lama jalan lepas tu singgah sebentar di sini, check post dulu, melaporkan kehadiran diri di sini. Asyik ada CJ lagi aku dapat. Cantik sekali, 2 kali 3 kali memang mantap cok. Boleh masuk dalam resume kerja aku, nanti confirm dapat kerja jadi CEO Omega Holding goblok. CJ tu bukan free adik-adik, kena bayar RM500 macam why. Untuk awal-awal trek yang aku lalu hari ni memang senang sesangat, kacang goreng pisang je menurun saja tau, tak ada banyak manjat pun. Aku tadi memang laju berjalan mengikuti orang-orang putih di depan ni yang tenaga dia orang macam gajah. Aku follow rapat lah. Tak lupa jugalah time jalan ni duduk tepi juga bagi keldai-keldai yang lalu lintas sini. Pastikan bersikap toleransi pada haiwan di sini tau. Lepas tu turun bukit yang bawah yang sangat curam tu. Memang slow-slow time ni aku jalan sebab tanah dia licin tau, bahaya kalau jatuh boleh gedebak-gedebuk sayang. Pelik juga aku foto-foto ni, senang je turun macam tu kan. And then turun tangga lagi time ni bapok lah, senang sangat serius, segeli sekali perut aku macam and then tak lama turun tangga, lepas tu sampai sudah aku di Jabatan Siratul Mustaqim. Jabatan ni memang sangat